Sebab tu you cepat letih. Sebab tu you rasa lemah, tak bertenaga. Baik. Saya nak masuk kepada barulah rawatan yang kedua adalah berkenaan dengan medication ataupun ubat. Kita ada 3 jenis ubat yang saya nak 4 lah. Boleh bagi berkena 4 lah. Pertama adalah tadi sebut berkenaan dengan sildenafil, tadalafil. Okey. Sildenafil biasanya orang sebut berkenaan dengan Viagra. Alright. Dia adalah salah satu ubat. Dia umpama macam ni. Kenapa? Apa beza sildenafil Viagra? Dia umpama macam ni. Paracetamol dengan Panadol. Benda sama. Dia adalah brand. Viagra ni adalah brand macam Panadol. Dalam dia ingredients dia apa? Sildenafil. So sildenafil ni dia sebenarnya orang kata bila ambil Viagra ni akan ada masalah sebabnya akan tiba-tiba jantung berdenyut laju ataupun boleh mati ketika tengah bersetubuh. Tidak sebenarnya. Sebab Viagra ni ataupun sildenafil ni dia ada 3 dos. 25 mg, 50 mg, 100 mg. Kesemua ini adalah dos yang selamat. Kalau you ambil dengan dos yang selamat, you tidak ada masalah. Seperti you ambil Panadol. Kalau you ambil overdose Panadol, you telan 8 biji Panadol, confirm you cure. You akan ada masalah. Jadi you akan toxicity pada you punya liver. Begitu juga sildenafil. You kena ambil dengan dos yang betul. Dos yang ditetapkan 25, 50, 100. Tapi biasanya orang yang tiba-tiba mati tengah bersetubuh itu sebabnya kebanyakan mereka minum kopi yang ada sildenafil. Dan kopi tersebut ada sampai 3 kali ganda, 5 kali ganda. That's the problem. So sildenafil ni apa yang dia buat adalah dia akan inhibit PDE5. Saya tak nak pergi kepada dalam sangat, tetapi dia adalah secara mudah you ambil dalam lebih kurang 15 minit hingga 30 minit sebelum bersama. Tetapi syarat dia mesti kena ada rangsangan. Sebab kebanyakan mereka bila ambil blue pills ni, mereka relax. Maksudnya ambil kemudian you pergi tengok TV, relax. Lepas tu tiba-tiba beranggapan bahawa adik akan naik, tiba-tiba tidak. Dia mesti trigger daripada otak dulu. Dia punya nitrite oxide kena keluar dulu, barulah sildenafil ni bertindak. Dia ada pathway dia. Pathway dia mesti kena ada rangsangan. Kalau tidak ada rangsangan, ubat ini tidak berkesan. Dan tak semua orang akan mengalami side effect pening kepala, sakit kepala dan sebagainya. Tak semua orang, jarang-jarang. Mungkin first time ada tapi second time dia ambil dah makin kurang. Basically itu adalah sildenafil. Yang kedua adalah tadalafil, tadikra ataupun cialis. Itu adalah benda yang samalah. Okey. Ini adalah tadalafil. Dia warna oranye macam ni kebanyakannya dan dia adalah ubat yang boleh tahan sehingga 36 jam ataupun kita panggil sebagai weekend pills. Kalau sildenafil tadi dia hanya boleh bertindak lebih kurang 6 hingga 8 jam. Bermaksud kalau you ambil pukul 11 malam, pagi esok tu basically dah hilang kesan dia. Dah tak ada kesan. Tapi tadalafil kalau you ambil hari Jumaat malam sampai hari Ahad, still dah rasa kesan dia. Maksud kesan sebabnya kadang-kadang ada orang ni dia tidak menyempat dah. Tak sempat-sempat. Maksudnya tengah-tengah orang rumah hajak ni, lepas tu nak tengah cari ubat. Dah sudah tak sempat telan ubat. Dah tak naik. Dah kecewa. Dah trauma. Tapi tadalafil ni you ambil hari Jumaat sampai hari Ahad, insya-Allah ada kesan dia. So setiap kali gosok atau bagi rangsangan raba sikit, insya-Allah akan naik. Tadalafil ni ada 5 mg, 20 mg. Dan dia kalau sildenafil tadi, you syarat dia you kena makan dalam perut kosong. Kalau tak nanti dia kurang efek. Tapi tadalafil tak ada masalah. Kalau perut tak kosong pun tak ada masalah untuk ambil tadalafil. Saya masuk ubat yang ketiga. Ubat yang ketiga adalah dipanggil alprostadil. Alprostadil ataupun Coverjet. Bagi mereka yang ada masalah jantung, sebabnya bila ambil sildenafil, tadalafil, dia akan menyebabkan vasodilation. Maksudnya salur darah dia kembang. Bila salur darah kembang, dia akan efek kepada semua salur darah akan kembang. Termasuknya adalah jantung. Bagi mereka yang ada masalah jantung, akan ada risiko. Baru masuk buat pembedahan ke ataupun dia
ataupun dia ada masalah dengan buat stand ke before, dia akan ada problem. That's why Alprostadil ataupun Coverjet antaranya pilihan. Sebab kita patut kita kena tahu setiap patient ni dia berbeza-beza dia punya isu dia. Alprostadil ni dia suntikan di mana kena buat injection dekat dengan corpus cavernosum, dekat bahagian tu, dan di bahagian tepi jangan bahagian bawah ataupun atas ada saudara, bawah ada salur kencing. Bila inject dia boleh naik terus. Bagi mereka yang makan tadalafil tak jadi doktor, saya makan sildenafil tak jadi doktor, Coverjet adalah salah satu pilihan. Cocok, pump terus naik. Alright. Itu adalah pilihan untuk Coverjet ataupun Alprostadil. Dan juga bagi mereka, ini ubat yang keempat lah. Saya masukkan dalam kategori ubat juga pharmacological berkenaan dengan testosteron. Kadang-kadang you ambil sildenafil, you ambil tadalafil, rupa-rupanya punca you adalah masalah hormon testosteron you rendah. Sebab tu desire you kurang. Sebab tu you cepat letih. Sebab tu you rasa lemau tak bertenaga. Pernah tak you tahu berapakah level testosteron? Kalau perempuan dipanggil menopause, lelaki dipanggil andropause. Dia ada juga masalah macam menopause wanita ni. Jadi lelaki ni kurang ingin, dia jadi dingin. Disebabkan oleh masalah testosteron dia makin berkurangan. So, bila kita inject testosteron, baru dia rasa macam semangat, macam orang muda balik. Dia rasa ada desire balik. Dia rasa ada keinginan balik. Dia ada beberapa jenis, injection, gel dan juga patch. Patch biasa dia akan tampal kat dada, gel biasa sapu, dan juga injection dia biasa inject kat bontot lah. Itu adalah injection untuk testosteron. Itu ubat yang keempat. Faham? Sildenafil, tadalafil, alprostadil ataupun Coverjet dengan testosteron. Okey.